Assalamualaikum semua, hai apa khabar? Okey, terima kasih sebab sudi menonton video abang. Wah. Okey, kali ni first time abang nak share trik dan tips untuk korang macam mana korang nak bypass internet yang dah habis. Kuota internet korang nak tethering semua dah tak ada. Kalau korang tengok dekat skrin sekarang ni, apa yang korang nampak, okey, abang ada 3GB hotspot. Renew lagi 2 hari, 3 jam. Balance ada 0.00 gig. Maknanya dah habis lah. Kalau abang nak tethering ke nak hotspot tu, memang internet memang tak ada. Kalau ada pun memang slow gila. Memang slow gila. Kalau buka video memang memang slow, memang tak boleh buka lah. Nak surfing ke, nak buka Google ke apa semua. Tapi tips dan trik yang abang nak share ni, korang memang akan dapat internet unlimited hotspot untuk pengguna komputer dan laptop. Tapi untuk Windows sahaja. Untuk Windows 7, 8, 10, untuk laptop, untuk Apple, untuk MacBook ke apa semua tu, minta maaf lah ya. Sebab tips yang boleh digunakan yang abang nak tunjuk ni hanya untuk Windows sahaja. Okey. Sebelum tu abang nak tunjuk apa plan yang abang guna. Nanti korang tak percaya pula kan. Unlimited tu entah unlimited apa ni, hotspot plan postpaid. Sebenarnya abang ni prepaid saja. Okey. Kalau korang tengok yang sebelah ni pula, ini 1GB daily 8 pagi sampai 6 petang. Ini yang kerajaan bagilah supaya kita duduk kat rumah kan, jangan nak keluar. Tapi 1GB mana nak cukup, betul tak? Kalau korang tengok video Netflix ke apa, 2 movie tu dah lebih 1GB dah. Tapi orang dah bagi free, ambil lah kan. Okey, abang punya internet plan internet sebulan ni unlimited RM38, 30 hari. Yang ini kalau unlimited ni hanya untuk abang punya handphone sajalah kan. Maksudnya kalau untuk tethering tadi yang 3GB sajalah. Okey, tapi tips yang abang nak bagi ni untuk korang yang pengguna unlimited internet yang sedia ada. Tapi kalau korang nak guna yang untuk internet yang tak unlimited pun boleh. Walaupun hotspot korang dah habis, nanti dia akan gunalah kuota internet korang yang untuk handphone tu saja. Okey, kalau tengok video Freedom ni 2.5GB pun dah guna. Video memang dah tak boleh nak tengok. Kalau nak tengok pun guna handphone saja. Ni free internet basic pun lagi 15 hari, lambat lagi kan. So kalau abang nak unlimited untuk handphone sajalah. Kalau nak hotspot ke laptop ke nak buat kerja apa semua tengok YouTube memang tak boleh. Okey, macam mana korang nak dapat? Sini abang tunjuk. Pertama sekali, korang kena copy. Okey, nampak tak ni? Bypass hotspot. Teks ni kan, notepad. Korang kena copy semua ni yang abang letak dekat description dekat bawah ni, yang bawah video ni. Korang paste dekat, okey, abang buat baik semula lah. Contohlah korang copy dekat description kan. Korang buka folder, korang buka new, buka text dokumen. Okey, pilihlah hotspot free, hotspot unlimited, hotspot unlimited. Sebenarnya file tu dah ada dah dekat atas ni kan. Tapi ini abang nak tunjuk kat korang macam mana korang nak buat. Nanti tak faham pula, abang akan tunjuk satu persatu. Tekan enter, korang buka. Okey, korang paste dekat sini. Okey, kena ada tahu semua ni. Contoh kalau tengok sini, IPv4, IPv6 ni kita punya internet source. Maksudnya terpulang kepada laptop atau komputer korang yang mana guna IPv4, dia akan pause. IPv6 internet tu pun dia akan pause. Kalau korang letak satu pun boleh. Biasa orang guna IPv4 je kan. Tapi takut tiba-tiba tak ada pula, maksudnya internet tak jalan. Korang kena ada ni lah, IPv6 ni pun kena ada untuk selamat lah. Okey, korang pangkar, korang save. Seterusnya, korang pergi dekat sini, buka sekali lagi, pergi kat file, tekan save as. Okey, kalau korang tengok dekat sini dia ada tulis txt.
Maksudnya ini untuk note text korang ni lah. Korang kena tukarkan kepada CMD. Ini untuk common file korang, untuk korang apa ni, file setting dalam Windows ni akan tukar terus jadi unlimited. Tekan save, korang pangkah. Okey, korang nampak tak? Dia dah ada dah file CMD ni. Macam mana korang nak buat? Korang tekan sini. Yang penting ni, paling penting ni, korang tekan run as, tekan yes, korang tunggu. Okey, dah suruh kita tekan edit key. Dan dah siap. Okey. Okey, sekarang ni abang dah tethering kan. Okey, jap. Abang nak tengok. Korang tengok skrin sekarang. Okey, abang dah tethering kan internet abang, hotspot ni. Kita tengok ada masuk ke belum. Sekejap Connected. Connecting. Okey, dah masuk Kita buka sini Google Chrome internet ni. Kita try guna fast.com. Nampak internet 4.3.97 Mbps, 3.3 Mbps. Oh, okey, 3.2, not bad lah internet per second, 3.2 megabyte per second. Kita try sekali lagi. Speed test. Speed. Okay, dah ada dah. Speed test. Kita ambil yang ni sekali. Dia terus detect DG, plan abang DG. Dia punya server tengah detect ni. Okay, DG Malaysia. Okay, tekan go. Kita tengok berapa dia punya loading untuk download dengan upload. Ping 25. Tak adalah tinggi. Okay lah. Sekarang ni malam, okay, ramai orang guna. Agak slow jugalah, 3.2.9. Tapi boleh lah per second kan, 2.9. Okay, tunggu dia upload pula berapa dia dapat. Okey lah, tak apa. Kalau tengok ni slow, nanti terus video yang seterusnya abang akan tunjuk macam mana korang nak lajukan internet laptop anda. Seterusnya kita try buka YouTube. Kita tengok ada performance video. Kita tengok video siapa, Hanis Safwan ni lah. Kita try buka paling besar. Ok, HD ni. On tak on je tengok. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum.